Dunia yang sibuk ni, kita patutnya lah kena cari masa untuk sunyi. Masa untuk merenung dan bersendiri. Sebab hari dia busy kan kita. Yang penulis dia Dr. Razani Nizam Zakaria dengan Dr. Madihah Nur Madihah. Kan kita rasa sunyi sebab kita rasa kita ramai kawan. Tapi kita still sunyi. Sebab kita tak ada orang yang betul-betul bermakna dalam hidup kita. As a kawan lah. Tapi aku cakap sebenarnya semua orang boleh ada kawan, tapi tak semua akan jadi sahabat. Kalau kita tanya setiap orang pun kan, kalau kawan tu, ramai kawan. Kawan rapat, sahabat. Madihah ni cerita, dia tak ramai, dia tak ada, dia rasa dia tak ada kawan. Sebab dia sangat sibuk masa dia kat kampus, jadi MPP. Lepas tu dia terlibat dengan macam aktiviti apa, macam kebajikan kan, macam cakap apa komuniti ni kan, ke tolong-tolong kan, mahasiswa sibuk lah. Jadi tak ada kawan yang rapat, kawan sahabat. Kadang dia tengok dia macam jealous orang, tengok orang boleh kumpul ramai-ramai. Dia cuba masuk, dia tak nak masuk. Tak apalah, sebelum dia masuk dia rasa dia lebih left out tau. Dia cuba masuk tapi dia rasa kenapa dia lagi masuk, dia rasa lagi sepi. Dia rasa macam masuk yang lain. So dia keluar lah. Dia rasa tak apalah, dia kata tak semua orang akan bermakna pada kita. Dan dia terima lah benda tu. Akan ada orang yang bermakna untuk kita dan boleh dikatakan sahabat lah. Dia kena sambung dekat sana balik. So masa tu dia fikir tak apalah, lambat lagi. Sampailah tiba-tiba masa tu datang. Lepas tu dah dia rasa macam, dia rasa hidup dia sunyi lah, Dr. Razani Nizam lah. Sebab selama ni kan dia sibuk dengan anak-anak. Dia seorang bapa, dia seorang doktor yang sibuk dengan passion. So bila dia pergi kat sana je, suasana baru kan. So dia rasa macam, ni ke rasa sunyi tu. Dan dia menulis buku ni dalam keadaan dia pun sunyi. Tak mengapa pun untuk rasa sunyi ni. Kira rasa sunyi ni bukan benda yang teruk pun. Cuma isiklah kesunyian tu. Jangan biarkan hanyut dengan rasa sunyi tu. Dia cuba tukarkan kita punya rasa sunyi kepada saya memilih untuk bersendiri. Jadi bila kita pilih, kita pilihan kita, kita adalah, kita boleh fikir, okay, ni waktu tu adalah waktu sendiri. Apa yang kita boleh buat kita sendiri. Kita cuba recap balik apa benda yang kita dah buat satu hari ni kan. Kita dah terlalu sibuk. Jadi satu hari kita fikir, okay, apa dah buat? Apa? Sebab dalam, kalau kita pun kan, kita mesti kan ada masa untuk diri sendiri kan. Setiap hari. Lagi tu kawan saya kan, seorang ibu. Menguruskan anak ni sangat penat. Ada holiday? Ya, tak ada holiday. Lagi kalau you sendiri rumah. Ni bukan nangis, dekat Jepun.